Ni Dr. Azimah cerita especially untuk pengantin baru. Okey, adik-adik pengantin baru baru kahwin Syawal contohnya kan. So bila bertemu suami dan isteri, bila bertemu suami dengan isteri, nampak tak you all? Apa yang berlaku? Sama ada nak A ataupun B. Bila bertemu suami dengan isteri, kita bercakap sebagai orang dewasa bukan budak sekolah ni. Kita bercakap sebagai orang dewasa. Okay, be realistic. Tak payah nak hard feeling sangat, tak payah nak emosi sangat. Kita rational, dewasa. Kita semua dah besar kan. Saya pun dah tua, anda pun dah tua kan. Dr. Azimah tua dah, 40 dah. Cuba share you all berapa? Dr. Azimah dah 40 dah. Cuba share you all. You all berapa? Cuba share. Kan? Sebabnya bila kita dalam live TikTok, kita dewasa, kita budak sekolah. Bila bertemu suami dengan isteri, kita kena pilih. Kita kena clear. Kita nak enjoy saja ke kita nak baby? Sebab bila